Salam sejahtera Kak Syida. Saya Lau Sin Chin, Guru Kanan Kemanusiaan. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Syida kerana banyak berjasa dan sentiasa menceriakan suasana di SMK Merku. Walaupun kita berpisah dalam tugas, kenangan dan persahabatan kita akan kekal selamanya. Ya. Saya doakan semoga hidup Kak selepas bersara dipenuhi kebahagiaan, kesihatan yang baik dan masa indah bersama keluarga tercinta. Bye. Assalamualaikum. Baik. Hari ini merupakan hari yang penuh rasa syukur tapi juga rasa sedih kerana kita akan mengucapkan selamat bersara kepada Presiden, kepada seorang insan yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada sekolah kita dan juga merupakan mentor pelajar-pelajar sekolah ini, iaitu Cikgu Roshidah Syahidan. Beliau yang saya kenali merupakan seorang guru yang berdedikasi, malahan sedih. Malahan merupakan seorang sahabat yang banyak memberikan inspirasi. Sepanjang saya mengenali beliau di sekolah ini dan sebelum ni sebenarnya saya dah kenal Cikgu Roshidah di sekolah yang lama sebelum ni lah. Jadi terlalu banyak jasa yang telah ditaburkan kepada pelajar-pelajar sekolah ni. Malahan beliau sanggup mengorbankan masa hujung minggunya untuk datang membuat kelas tambahan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Beliau merupakan seorang guru yang tidak jemu-jemu menaburkan jasa dan bakti kepada pelajar. Selain itu, Cikgu Roshidah ini merupakan seorang insan yang pemurah. Beliau tidak loket untuk selain mencurahkan ilmu, beliau juga sentiasa menyediakan hidangan yang menyelerakan sama ada kepada pelajar-pelajar mahu pun kepada rakan-rakan guru. Jadi kalau di bilik guru tu, cikgu-cikgu, semua cikgu boleh dikatakan telah merasai hidangan yang enak hasil daripada air tangan Cikgu Roshidah. Jadi keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam mendidik pelajar-pelajar menjadi insan yang berakhlak, berjaya dunia dan akhirat perlu boleh dijadikan panduan kepada guru-guru yang lain. Dan hari ini kita akan lepaskan Cikgu Roshidah daripada tugas rasmi beliau, tetapi kenangan, nasihat dan teladan yang ditinggalkan akan tetap kekal dalam hati dan ingatan kami semua. Jadi sebagai rakan guru, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Roshidah kerana sumbangan dan bakti beliau sebagai guru dan juga sebagai rakan. Selamat bersara. Semoga ukhuwah kita akan terus berkekalan hingga ke jannah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara dengan penuh bergaya kepada Cikgu Roshidah kerana berjaya sampai ke titik penamat setelah berada dalam dunia pendidikan ini selama 30 tahun. Di berbagai cabaran dan dugaan telah dihadapi, namun berjaya ditempuhi hingga sampai ke titik penamat. Inilah yang diidam-idamkan oleh setiap guru lah. Semoga sihat dan dapat berkhidmat hingga sampai ke titik penamat kita. Saya nak ambil kesempatan ini juga untuk memohon kemaafan kepada Cikgu Roshidah sekiranya sepanjang perkenalan kita di SMK Merku ini ada terkasar bahasa, terkasar tutur kata, terkasar mungkin tingkah laku dan perbuatan ke. Saya mohon jutaan kemaafan. Semoga
segala yang tidak baik itu Cikgu Roshidah tinggalkan di sini. Dan yang baik-baik, yang indah-indah itu yang dibawa pulang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menempuh satu alam yang jauh berbeza lah daripada apa yang kita lalui sekarang. Semoga mendapat ketenangan, kebahagiaan, keseronokan bergelar pesara. Harapan saya semoga Cikgu Syidah jangan lupakan kami lah di sini. Sekali-sekala jenguklah kami di sini. Sebab kami satu perkara yang pasti kami mesti akan rindukan masakan Cikgu Roshidah di sini. Sekian saja ucapan daripada saya. Semoga kita sentiasa berjumpa lagi lah selepas ini. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Al-Azim, Ketua Pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Megong, dan pihak pengawas ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat maju jaya kepada Cikgu Roshidah. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Roshidah kerana sentiasa memberi tunjuk ajar dan ilmu kepada saya sepanjang saya bergelar sebagai seorang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Megong. Saya juga berasa terharu kerana Cikgu Roshidah merupakan seorang guru yang sangat hebat ketika memberikan ilmu, terutamanya subjek Bahasa Melayu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Roshidah kerana sentiasa menyediakan juadah dan makanan kepada kami pelajar tingkatan 5, terutamanya ketika kelas tambahan di hujung minggu. Masakan cikgu sentiasa berada di hati saya walaupun cikgu tiada di sini. Saya berasa sedih kerana Cikgu Roshidah merupakan seorang guru yang sangat hebat ketika mendidik anak-anak muridnya. Saya faham Cikgu Roshidah merupakan seorang guru yang menggunakan bahasa yang sedikit kasar, namun di dalam hatinya ada taman. Akhir kata daripada saya, terima kasih Cikgu Roshidah kerana memberi ilmu kepada saya dan sentiasa menyediakan makanan yang sedap-sedap kepada saya. Bye Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kak Syidah, tahniah kerana telah sampai ke detik persaraan yang dinanti-nantikan. Lepas ni bolehlah berehat, luangkan lebih masa bersama keluarga, buat hobi yang selalu tertangguh dan nikmati hidup dengan tenang. Kami semua di sini akan rindukan gurau senda, semangat dan makanan yang dimasak oleh Kak Syidah. Terima kasih atas kenangan indah dan kerja keras yang kita lalui bersama selama ini. Semoga kehidupan selepas ini dipenuhi kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan dan rezeki yang melimpah. Selamat bersara dan jangan lupakan kami. Okay. Assalamualaikum Cikgu Roshidah. Saya Wakil Pak Indawati. Terima kasih Cikgu atas segala tunjuk ajar, nasihat dan kesabaran Cikgu sepanjang mengajar kami. Walaupun kadang-kadang kami bising, lambat faham atau buat Cikgu pening, Cikgu tetap sabar dan ikhlas mendidik kami. Kami sangat hargai semua ilmu dan kenangan Cikgu tinggalkan. Bersaralah dengan gembira. Semoga hari-hari Cikgu lepas ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesihatan yang baik. Jangan lupa kami Kelas 4 Inovatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili unit bimbingan dan kaunseling SMK Megong ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas kepada insan istimewa iaitu Cikgu Roshidah. Semoga Cikgu Roshidah diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sepanjang perkhidmatan Cikgu di dunia pendidikan ini, Cikgu Roshidah telah mendidik dengan penuh dedikasi, sabar dan kasih sayang serta pemurah mengadakan sesi makan-makan di bilik guru juga. Jadinya budi jasa dan pengorbanan Cikgu akan terus pahat dalam ingatan kami semua. Selamat bersara Cikgu Roshidah. Jasa dan bakti Cikgu sentiasa dikenang. Sekian, terima kasih.